Selupa nak niat solat maghrib dan isyak dalam jamak takhir. Saya lupa nak niat solat maghrib dalam isyak jamak takhir. Maknanya kena qada maghrib itu sebab dah isyak. Boleh tak saya kosong atau kena buat 4 rakaat juga? Baik. Dengar baik-baik. Ada 3 jenis niat yang kita pelih tukar bibok. Pertama, niat jamak. Kedua, niat qasar. Ketiga, niat jamak takhir. Mula. Pertama, niat jamak takdim. Kedua, niat jamak takhir. Ketiga, niat qasar. 3 ni lain-lain. Kalau kita nak semayang jamak takdim, wajib kena niat jamak takdim itu dalam semayang, bukan dalam takbir saja. Dalam semayang, dalam takbir boleh, dalam qiyam boleh, dalam rakaat boleh, iktidal boleh, dalam turun boleh, dalam duduk boleh, sebelum salam kena niat jamak takdim. Kalau nak niat jamak takhir, wajib niat dalam waktu semayang, bukan dalam semayang. Maknanya kalau Zuhur nak mayang dalam ayat asar, daripada Zuhur 1.30 sampai 4.30, ada 3 jam waktu boleh berniat. Tengah driving, aku nak mayang Zuhur dalam waktu asar sekarang, tu panggil niat. Mesti dalam waktu. Dalam takbir sekarang tak payah niat. Kalau qasar pula wajib niat dalam takbir, kena kata qasar atau 2 rakaat. Faham lagi? Jadi bila kita nak semayang jamak takhir, kita bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, sampai di tol Bukit Besi, rabang Allahu Akbar, Allah Akbar, Zuhur, kita tak mau berhenti pergi mayang. Kita kena dalam hati kita, aku nak semayang jamak takhir atau aku nak semayang Zuhur dalam waktu asar. Tiba-tiba kita tak ingat nak semayang jamak takhir, nak niat jamak takhir, tak ingat. Faham lagi? Kung masuk asar, maka semayang asar kita sah dah. Semayang Zuhur tu jadi qada. Bahasa mudah niat ni dalam waktu Zuhur, jadi jatuh hukum qada. Faham lagi? Hukum qada. Dan semayang tu boleh buat 4 ke 2? Boleh buat 2. Kenapa? Kerana semayang qada, kalau tinggal dalam musafir, boleh qada 2. Semayang yang teringat dalam musafir tapi tinggal dalam kampung, kena buat 4. Malam ni dah musafir lagi, dah ingat mayang Isya, dah ingat duk sibuk-sibuk akad barang banjir, dah ingat mayang Isya. Esok naik kereta pergi Kuala Lumpur, sampai di Kuala Lumpur duduk dalam hotel, teringat semalam dak mayang Isya. Faham lagi? Kena qada tak di KL tu? Qada lah, kena buat 4 rakaat. Sebab apa? Pasal mu tinggal belum musafir. Hak mu tinggal dalam musafir baru boleh buat qasar.